Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai acu macam tu, geng. Korang bayangkan. Rakam. Korang rakam, geng. Rakam. Diorang naik dah, geng. Diorang naik. Allahu Akbar, Jad. Dia naik, Jad. Korang rakam, geng. Stop. Rakam. Diorang akan cuba cabut kamera, okay. Allahu Akbar. Mat, tengok Mat. Dia naik atas si table ni. Sambil mengacukan. Korang rakam yang supaya dunia tahu, geng. Stop. Sebab ni dia footage yang paling jelas yang kita boleh ambil, geng. Korang record je. Naikkan kat VTT korang. Okay. Korang nampak dia. Allah Masya Selamat. Diorang checking kat mana diorang letak kamera dan sebagainya, geng. Supaya kita tak ada barang bukti. Korang rakam je, geng. Rakam je live saya ni. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengok apa ya. Tengok diorang acukan. Korang tengok diorang acukan. Okay, ada color. Korang rakam je. Sambil tu komen F1 supaya kita punya live kita tak di take down, F1, Korang rakam je. So, dia orang ni dia tak nak dunia tahu tau apa yang dia orang buat. Ini bantuan misi kemanusiaan, geng. Global sebut dia tak sebelah apa dia buat tau. Tengok dia usik, geng, kamera. Allahu Akbar, geng. Dia usik kamera, geng. Macam mana kita nak monitor dia orang, geng? Allahu Akbar. Korang doakan dia orang, geng. Doakan dia orang, geng. Kita tak boleh monitor ni sekarang ni. Nampak? Dia cabut barang.